Bukti ni je, dah boleh buat laporan polis. Lin Siyin, kamu berdua tetap adik-beradik kan? Perlu ke sampai teruk macam ni? Para pemegang saham, saya percaya Lin Siyin memang orang paling sesuai jadi presiden. Ada lagi yang nak bantah? Saya setuju. Saya pun setuju. Saya setuju juga. Sekarang saya umumkan secara rasmi, Cik Ling Si-yin akan mewarisi Lin Group dan menjawat jawatan presiden syarikat ini. Ling Si, kau tunggu je. Akhirnya, saya dah berjaya lindungi legasi Atu. Cheers. Encik Chang, terima kasih sertai kami. Betul tu. Tapi awak masih tak jawab lagi. Kenapa kali ni senang sangat setuju? Padahal dulu bukan main susah lagi nak jumpa. Tanda tangan dengan syarikat baru bukan hal kecil. Jangan salah faham. Bukan sebab awak. Saya datang sebab Cik Lin Sin. Dia penyelamat saya. Penyelamat? Jangan percaya dia. Masa saya kena senarai hitam dulu, awak beli semua hak untuk lagu saya. Sebab itulah konsert saya terus jalan dan saya boleh rakam balik album. Saya berjaya sekarang semua sebab awak. Memang awak penyelamat saya. Benda lama tak payahlah simpan dalam hati. Hari ni, saya yang patut berterima kasih. Jadi, kami sebagai suami isteri berterima kasih.